Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak buat sambal garing ikan bilis. Selalunya kita buat stok kan. Okey, ikan bilis biasa saja tapi yang ni memang kena ada. Okey, goreng ikan bilis. Kami guna ikan bilis yang kecil-kecil ni. Bau dia garing weh. Orang kata ikan bilis ni murah, tak ada. Weh, ikan bilis ni tak ada murah. Okey. Lepas tu dah goreng garing-garing, masuk gula. Kami tak masuk garam sebab ikan bilis dah masin. Okey, masuk cili flake. Cili flake kalau hampa nak goreng balik, sangai. Okey. Okey, lepas tu masuk serbuk cili. Tak kisah jenama apa. Serbuk cili. Okey, lepas tu bolehlah masuk sedap rasa. Okey, kalau tak mau tak sedap. Okey, senang kata. Ni bukan review mana-mana dah. Tak ada. Okey, yang tu saja simple. Okey, lepas tu bolehlah letak dalam tupperware. Simpan. Boleh makan dengan tenok nasi semua terung ke apa ke. Ikut suka. Okey, apa lagi? Jom kan kita makan.